Hai semua, salam dari Bandar Tehran, Iran. Thank you mana yang dah tengok video saya sebelum ni. Saya memang suka record semua momen untuk dijadikan memori. Pada masa yang sama, korang pun dapat tengoklah kan keadaan Iran sebab ramai yang follow saya waktu perang Iran dulu. Jadi inilah dia, the real Iran, lain daripada apa yang korang dengar dan tengok dekat akhbar. So ni kita orang dalam perjalanan pergi ke Valenjak. Lalu bangunan yang kena berdilan waktu perang Iran-Israel 12 hari bulan 6 hari tu. Dah sampai dekat Valenjak, nak beri spot dekat sini. Setiap kali pergi ke Iran memang ini antara tempat wajib yang kita orang akan pergi. Dari sini boleh nampak sebahagian besar Bandar Tehran. Korang boleh tengok betapa besar dan padatnya Bandar Tehran. Populasi Tehran lebih kurang 15 juta orang. Masa kita orang dekat Valenjak ni ada turun salji sedikit je, so ramalan cuaca semalam tu tak tepat. Lepas berswat, kita orang pergi ke Jalan Wali Asr. Nampak air mengalir dekat parit tu buat saya lega sebab kalau korang tak tahu, krisis air dekat Tehran ni sangat-sangat memuncak. Level takungan air yang ada sangat-sangat rendah. So kita ke sini sebab nak makan tengah hari di restoran Paradis. Ni antara restoran tradisional yang lama dekat Tehran. Decoration dia pun sangat tradisional. Antara menu yang ada, dan ini apa yang kami order untuk appetizer. Ni main course yang saya order, ada daging dan terung kat dalam dia. Saya pakai mask sebab bau asap sangat kuat. Waktu malam, saya pergi ke Hamila Shopping Center. Saya ke sini sebab nak jumpa seorang kawan Malaysian. Sambil tunggu dia sampai, saya sempat shopping sikit. Beli kod ni, harga dia kalau dalam ringgit, RM40 je korang, sangat murah. Dan inilah dia, kawan Malaysia saya. Actually first time jumpa dia, kita orang kenal dekat Instagram. Selepas jumpa kawan ni, kita orang terus pergi ke rumah pakcik suami. Dia jemput untuk makan malam.